Rezeki ni tuan-tuan, Allah dah tulis. Kalau bukan rezeki kita, ikan goreng yang kita beli kat pasar Banting, yang kita siang, yang kita celup tepung, yang kita goreng, letak kat pinggan, sampai nak makan, kucing yang makan. Memang telah ditulis oleh Allah, ini rezeki kucing, bukan rezeki kita. Dulu waktu kita muda-muda, kita cuma fikir banyak, bukan fikir berkat. Rupanya, Ustaz, kalau banyak Ustaz, duit banyak, boleh kahwin lagi. Duit banyak, nak beli apa-apa pun boleh. Betul tak? Nampak macam betul. Tapi kita belajar, dunia ni dia ada perangkap. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-20, ketahuilah olehmu sesungguhnya annamal hayatud dunya, kehidupan dunia ni laibu, tempat orang yang kerja nak main. Allah Ta'ala bagi mengikut kemampuan kita. 1000 gaji sebulan kita, itu kemampuan kita. Allah Ta'ala tahu kita tak mampu dapat 100,000. Allah Ta'ala tahu kita tak mampu dapat 1,000,000. Kerana 1,000,000 tu banyak, tetapi dia ujian, bebanan. Allah Ta'ala tahu kita tak mampu menerima bebanan ujian duit. Bila orang yang belajar, baru dia tahu. Duduk dalam majlis ilmu, Rasulullah ajar pada kita, yang mana rezeki ni bukan sekadar duit. Diberi pasangan yang baik, itu rezeki. Diberi anak yang soleh, itu rezeki. Diberi kesihatan, itu rezeki. Diberi umur yang panjang, itu rezeki. Diberi duduk dalam majlis ilmu, itu rezeki. Boleh solat jemaah, itu rezeki. Jiran yang baik, itu rezeki. Banyaknya rezeki. Allah Al-Ghani Maha Kaya mengagihkan setiap di antara kita ada jutawan yang tersendiri, yang tak semestinya dengan duit.